Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tukar brake pad Proton F50. Dia guna brake elektronik parking. Jadi, brake pad belakang dia kena pakai scanner. Depan tak payah. Ni aku tunjuk cara-cara nak tukar brake pad dia. Bukan nak tunjuk sangat pun. Kiranya ni aku nak simpan dalam aku punya TikTok. Untuk nanti hari akan datang nanti aku boleh ingat balik. Okay, mula sekali kita scan ni. Okay, kita pergi pada ni, cari ni. Ini biasalah pergi head airport dulu. Tu kita ambil ESC, Electronic Stability Control. Okay. Lepas tu kita ambil Special Function. Lepas tu kita tekan pada ni. Apa ni? Enter Maintenance Mode ni. Okay, bila kita tekan yes, tengok ni. Tengok, dia akan bunyi dia punya piston ni. Okay, tengok. Tunggu motor dia masuk ke dalam dulu. Tunggu habis dia senyap, barulah kita boleh stop. Okey, kan dah berhenti. Okey, sekarang baru kita boleh buka dia punya caliper dia. Tengok brake pad pun dia beli online je. Dia pergi kat SC, memang dia katanya memang meninggal harga. Jadi dia buat dengan aku lah. Sebab kalau tukar brake pad, dia tak buat warranty. Okey. Kita buka dulu dia punya ni. Alamak. Okey. Sekarang caliper aku dah buka. Okey. Kita tengok brake pad asal dia. Tengok brake pad asal dia. Ya. Ini yang baru. Sebab sebelah sana aku dah tukar dah. Sebelah sini je. Tengok ni. Ni. Ni brake pad baru dia beli kat TikTok. Kalau TikTok tak sampai pun 200. Tapi okey lah. Jimat. Okey Sekarang kita terus tengok ni lah. Dia punya ni. Kita press dia punya piston dia. Setelah kita buat maintenance mode tadi. Nampak ke? Okey. Okey, pusing sini. Biasanya kan, kita pusing pakai tangan pun boleh ni. Dia taklah ketat. Tapi aku nak cepat kita pakai ni lah, Spana 21 ni. Okay. Oh yeah. Okay. Sekarang kita masuk brake pad baru. Dia biasa je. Cuma cara masa tang nak release dia punya motor brake tu je. Okay, ingat yang ni belakang. Safety dia. Okay, tak nampak lampu. Nampak ah. Ni. Okay. Nanti aku edit lah Okay, kita masuk brake pad baru. Okay, ngam. Ngam. Ni. Okay. Okay. Itu kita ketatkan dulu. Okey. Setelah kita selesai pasang brake pad baru, okey. Ni kita tekan balik dia punya ni. Nampak tak? Exit maintenance mode. Supaya nanti motor dia ni. Masuk balik dah Okey. Kau nak sampailah dia diam dulu ni. Okey, dah selesai. Okey. Nampak ke? Itu success. Itu saja. Okey Kalau nak buat nanti ikut cara tu je. Tapi tak tahulah scanner yang biasa boleh tak. Scanner aku ni alhamdulillah boleh support lagi.
Proton X50 2023. Okay. Assalamualaikum.